Berita boom hari ini. Penyanyi Aisyah Retno mengakui dirinya selesa menggabungkan elemen tradisional dalam fashion batik dan muzik tradisional sebagai usaha memastikan warisan budaya terus relevan dalam industri hiburan moden. Membesar di Malaysia serta memiliki darah campuran Malaysia dan Indonesia membuatkan beliau lebih menghargai kepelbagaian budaya Asia. Beliau percaya seni tradisional masih boleh diketengahkan dalam gaya lebih segar tanpa menghilangkan keaslian budaya tersebut. Justru, beliau sering menerapkan unsur tradisional dalam penampilan dan karya muziknya, termasuk penggunaan elemen joget lambak dalam lagu raya terdahulu. Dalam masa sama, beliau berharap lebih ramai penggiat seni dan generasi muda bersama-sama meneruskan tradisionalisme supaya warisan budaya tidak hilang di telan zaman.